Kalau aku cakap ada satu Pro 2 yang ramai rakyat Malaysia tunggu bertahun-tahun. Kereta EV pertama Pro 2. Kereta yang kononnya nak bawa revolution. Kereta yang ramai ingat boleh jadi Myvi EV. Tapi lepas beberapa bulan atas jalan, kenapa jualan ni masih jauh di belakang beberapa pesaing EV lain? Dan lagi pelik, ada satu benda pasal kereta ni yang buat ramai orang terus tutup website sebelum tekan butang booking. Hari ni kita tengok 5 sebab Pro 2 EV tak laku. Sebelum kita mula, ini bukan bermaksud kereta ni teruk. Sebenarnya, ramai reviewer puji sebab harga dia agak kompetitif. Dibangunkan khas untuk Malaysia dan datang daripada jenama yang rakyat Malaysia memang percaya. Tapi kalau tengok angka jualan dan market share EV semasa, memang ada beberapa faktor yang mungkin menyebabkan ramai orang masih teragak-agak nak beli. Nombor 5, model bateri leasing yang ramai tak biasa. Salah satu perkara paling unik tentang Pro 2 EV ialah bateri tidak dimiliki oleh pembeli. Ya, bunyi macam pelik, tapi itulah antara benda paling unik pasal Pro 2 EV ni. Menurut laporan Autobus, Pro 2 memperkenalkan sistem Battery as a Service atau BaaS. Maksudnya, kau beli kereta tapi bateri kau sewa. Menurut Autobus, harga kereta sekitar RM80,000 tidak termasuk bateri dan pengguna perlu membayar sekitar RM275 sebulan untuk pakej bateri. Dari sudut positif, kalau bateri rosak atau kapasiti jatuh, itu bukan masalah kau sepenuhnya. Menurut Paltan, Pro 2 kata sistem ini membantu menjaga kesihatan bateri dan menjamin nilai jangka panjang kereta. Tapi masalahnya, rakyat Malaysia ni lain sikit tau. Kita beli kereta, nak rasa kereta tu milik kita. Bayangkan kau beli rumah, tapi setiap bulan kena bayar sewa untuk bumbung. Logik dia lebih kurang macam tu. Dan untuk sesetengah pembeli, itu dah cukup untuk buat diorang fikir dua kali. Nombor 4, kebimbangan terhadap nilai jual semula. Kalau ada satu benda yang rakyat Malaysia suka lebih daripada diskaun, ia adalah resale value. Sebab tu Myvi dengan Beza laku gila. Ramai beli kereta bukan sebab nak pakai sampai mati. Ramai beli sebab 5 tahun nanti diorang nak jual balik. Dan dekat sinilah masalah EV mula muncul. Menurut Paltan, salah satu sebab Pro 2 guna sistem BaaS ni adalah untuk mengurangkan kebimbangan mengenai kesihatan bateri apabila kereta dijual semula. Tapi hakikatnya, tak ada siapa lagi tahu macam mana nilai kereta ni selepas 5 tahun atau 10 tahun. Myvi, semua orang dah tahu harga pasaran. Pro 2 EV masih teka-teki. Dan rakyat Malaysia memang tak suka benda yang tak pasti. Sebab kalau ada dua pilihan, pilihan pertama, tahu dah boleh jual RM40,000. Pilihan kedua, tengoklah nanti macam mana. Kebanyakannya orang akan pilih pilihan pertama. Nombor 3, persaingan EV Cina yang semakin sengit. Pro 2 bukan lawan Proton. Pro 2 sebenarnya lawan Cina. Ini mungkin faktor paling ramai tak sedar. Dulu kalau nak beli kereta RM100,000, pilihan kau adalah Proton, Honda dan juga Toyota. Hari ni kau ada BYD, MG, Chery, GWM dan Neta. Dan setiap bulan macam ada EV baru je keluar. Menurut kajian yang diterbitkan dalam Journal of Sustainable Development of Energy, Water and Environmental Systems, persaingan daripada pengeluar EV antarabangsa semakin meningkatkan jangkaan pengguna terhadap teknologi dan ciri-ciri EV moden. Hari ni pengguna dah biasa tengok ADAS penuh, skrin besar macam TV rumah, kerusi ventilated, range 400 hingga 500 km, fast charging. Dan masalah Pro 2 ialah bila pengguna tengok Pro 2 EV, diorang tak compare dengan Myvi, diorang compare dengan BYD Dolphin, diorang compare dengan MG4, diorang compare dengan Chery, dan itu pertandingan yang jauh lebih susah. Nombor 2, infrastruktur pengecasan masih belum mencukupi. Masalahnya bukan kereta, masalahnya nak charge kat mana. Ini mungkin masalah paling Malaysia sekali. Kalau kau duduk rumah teres, tak banyak masalah. Balik rumah, plug, tidur. Esok pagi penuh. Tapi kalau kau duduk kondo, apartmen, flat, mula pening. Menurut kajian yang sama mengenai industri EV Malaysia, kekurangan infrastruktur pengecasan dan kebimbangan mengenai jarak perjalanan masih menjadi antara halangan terbesar kepada penggunaan EV. Malah, Maida sendiri mengakui bahawa Malaysia masih memerlukan pelaburan besar untuk mencapai sasaran rangkaian pengecas EV negara. Dan kita semua pernah nampak video tu. 3 buah EV beratur, 4 orang tunggu charger, lagi-lagi masa musim balik kampung. Bayangkan, kau tinggal 8% je bateri. Sampai charger, depan kau ada 5 kereta. Masa tu kau mulalah rindu stesen Petronas. Nombor 1, kos maintenance dan pembaikan jangka panjang masih tidak jelas. Ramai tak takut bayar bulanan, ramai takut bil repair. Ini mungkin sebab paling besar dan paling Malaysia. Sebab selama ni Pro 2 terkenal dengan satu benda, murah jaga, murah repair, spare part merata-rata ada. Kalau bumper pecah, boleh settle. Kalau side mirror tercabut, boleh settle. Tapi bila masuk dunia EV, ramai pengguna rasa macam masuk subjek tambahan yang tak pernah belajar. Menurut Journal of Contemporary Management Studies, kebimbangan mengenai kos pemilikan dan ketidakpastian kewangan merupakan antara faktor utama yang menghalang pengguna Malaysia daripada membeli EV. Satu lagi kajian pada tahun 2025 mendapati ramai pengguna masih bimbang mengenai kos pembaikan jangka panjang dan readiness sokongan teknikal EV. Sebab persoalan yang ramai ada sangat
mudah. Kalau waranti habis macam mana? Kalau inverter rosak macam mana? Kalau sistem voltan tinggi rosak macam mana juga? Kalau 5 tahun lagi nak repair, kos dia berapa? Dan soalan-soalan ni masih belum ada jawapan yang jelas. Ramai pembeli akan buat apa yang rakyat Malaysia paling suka buat. Tunggu orang lain jadi test subject dulu. Jadi itulah 5 sebab kenapa Pro 2 EV masih belum berjaya capai tahap populariti yang ramai jangkakan. Bukan sebab kereta ni gagal, bukan sebab kereta ni teruk juga, tapi sebab pengguna Malaysia masih ada banyak persoalan yang belum terjawab. Dan kalau Pro 2 berjaya selesaikan semua isu ni, jangan terkejut kalau satu hari nanti kita nampak EV ni ada dekat setiap parking mall macam Myvi hari ni. Komen down below.